Orang yang kerja berat seperti buruh binaan gaji hari demi menyara keluarga, boleh tak puasa? Ha. Banyak tak berpuasa hari ni. Kalau jawab boleh, tak angat. Dia begini, dia puasa ni kalau orang yang bekerja berat sebenarnya dia boleh berbuka. Tapi dimulakan dengan berpuasa. Dimulakan dengan berpuasa sampai pada masa dia bekerja dan tak boleh berhenti. Kalau berhenti, rosaklah harta dia. Kalau berhenti, jadi memudaratkan akan projek selepas itu. Kalau berhenti, menyebabkan jadi tak boleh dibuat pada waktu malam atau selepas Syawal, maka boleh berbuka. Bila? Ketika tak tahan dah. Nampak? Kita yang berlaku sekarang, kita tengok bawa lari tu, beg pagi tu, dah puasa dah. Padahal dia wajib berpuasa dahulu. Ni tengok muka ni, muka kelauk kalau dia. Dia duduk kat Droblis pagi. Pukul 7 suku tengok mutu kelauk kat ceruk tu, beg gede. Duduk atas luang tu, isap okok dah. Nampak? Patutnya masih dia terik pukak kayak gini pukul 3 petang. Terik tak larat sangat tak. Boleh berbuka. Baru betul ulama fiqh kata, tak. Bang muka kuala buka dah. Dah lah pakai spender saja duduk tak buka 3-4 ekor. Ini masalah. Tak betul. Cara bukan tak boleh. Dia boleh buka. Tapi syarat dia kena betul. Kita mulakan dengan berpuasa sampai masa kita tak boleh lagi nak meneruskan kerja kerana puasa. Itu baru betul. Soalan seterusnya.